Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam IPGM peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datin Dr. Hajah Norshidah binti Abu Husin, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Yang berbahagia Datin Hajah Mastura binti Muhammad Berawi, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Yang berusaha Puan Siti Aisyah binti Muhammad, Ketua Jabatan Haiwan Pelajar IPGK Kampus Perempuan Melayu. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pensyarah-Pensyarah Cemerlang, Pensyarah-Pensyarah Kanan, Rakan-Rakan Pensyarah, dan juga para semua staf. Juga yang dikasihi semua ahli tuan kuasa Sekretariat Pilihan Raya Kampus bagi tahun 2026 dan seterusnya juga yang dikasihi semua pelajar IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka sekalian. Warga kampus yang dimuliakan, pada 8 Januari 2026 bersamaan pada hari Khamis yang lalu, Pengarah IPGK Perempuan Melayu iaitu yang berbahagia Datin Dr. Hajah Norshidah binti Abu Husin telah membubarkan jawatan kuasa perwakilan pelajar JPP IPGK Perempuan Melayu bagi sesi 2025-2026. Sehubungan dengan itu adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Sekretariat Pilihan Raya Kampus IPGK Perempuan Melayu perlu mengadakan pilihan raya kampus bagi tujuan memilih jawatan kuasa perwakilan pelajar JPP IPGK Perempuan Melayu bagi sesi 2026-2027 yang baru. Dalam konteks Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, pilihan raya kampus diadakan bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar menggunakan hak mereka untuk memilih pemimpin yang berkelayakan dan dipercayai. Pelajar yang memenangi pilihan raya diberi mandat untuk menganggotai jawatan kuasa perwakilan pelajar JPP bagi tempoh setahun. Ini berdasarkan kepada peruntukan jadual 3 Akta 174 yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan pilihan raya kampus di IPG. Rasional pilihan raya di IPG memberi peluang kepada pelajar untuk memilih pemimpin dalam kalangan mereka secara bebas, adil dan telus. Ia juga menjadi medan terbaik kepada pelajar untuk melatih serta membina pengetahuan dan pengalaman dalam aspek kepimpinan. Oleh itu, Sekretariat Pilihan Raya Kampus IPGK Perempuan Melayu ingin memaklumkan dan mengiklankan bahawa sebanyak 27 kursi akan dipertandingkan pada pilihan raya kampus pada tahun ini. Kursi-kursi tersebut adalah 7 kursi ahli majlis tertinggi dan 20 kursi ahli majlis mesyuarat yang akan mewakili 10 biro. Sehubungan dengan itu, semua pelajar yang layak mengundi dan layak bertanding adalah dijemput untuk mengambil bahagian, sama ada sebagai pengundi atau calon, tertakluk kepada syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Sekretariat. Warga kampus yang dihormati sekalian, berikut adalah maklumat berkaitan dengan pilihan raya kampus yang akan dijalankan. Pertama, tarikh penamaan calon adalah pada 16 Januari 2026. Kempen pilihan raya akan bermula pada 17 sehingga 27 Januari 2026. Tarikh pidato umum pada 19 hingga 20 Januari 2026. Tarikh pembuangan undi, iaitu tarikh mengundi pada 28 Januari 2026. Tarikh pengumuman pemenang-pemenang juga akan diadakan pada 28 Januari 2026. Untuk makluman, semua pelajar IPGK Perempuan Melayu adalah terlibat dalam pilihan raya kampus pada tahun ini. Warga pelajar yang dihormati sekalian, pihak Sekretariat Pilihan Raya Kampus menyeru seluruh warga pelajar agar memberikan kerjasama sepenuhnya demi memastikan proses pilihan raya dapat dilaksanakan dengan teratur, telus dan berintegriti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.